Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku dah pasang enjin yang semalam tu, yang crankshaft standard tapi pakai oil pump class 1 ni aku dah pasang kat body. Body ni abaikan. Body ni memang aku buat untuk hidupkan enjin je lah. Kejap lagi kita akan hidupkan dan tengok dia punya minyak hitam tu naik ke tak. Okay, lagi satu biasa, siapa yang baru bergabung dengan channel aku menyediakan cara pemasangan enjin lah dan spek-spek biasa buat dekat bengkel aku lah. Okay, macam biasalah channel aku tak ada onboard ni semua, tak ada. Tak ada test GPS, tak ada. Tapi cara-cara pasang dan data-data enjin lah, insyaAllah. Okay, enjin dia macam ni. Dia menggunakan carburetor Wave 125 original lah, heat standard, block HSM 53. Kejap lagi kita akan test dia starter dan kita akan cuba hidupkan lah. Kejap lagi aku masukkan minyak hitam apa semua. Okay, jom. Aku nak masukkan minyak hitam dulu. Okay, exhaust ni dia menggunakan exhaust dari Zarin Zarin exhaust cutting, exhaust standard seni lah. Macam biasa, siapa tak kenal Zarin, dia buat exhaust lah. Exhaust dia best. Exhaust standard tapi dah exhaust standard Kopik lah. Kalau kat tempat aku panggil exhaust standard Kopik. Kat sini pun ramai yang pakai exhaust Zarin ni. Dia mana yang suka spek-spek senyap ni, boleh beli lah exhaust Zarin ni. Dia ada banyak lagi, tapi setakat ni mana yang popular memang exhaust Zarin lah. Okay, yang ni minyak hitam motul biasa aku guna motul lah. Kita akan tengok minyak hitam ni naik dekat heat dia tak. Dan kita akan test lah dia punya starter tu. Kalau bising sikit tu macam biasa lah, sebab dekat tempat aku ni hujan. Okay, exhaust daripada Zarin. Okay, kejap lagi aku nak start. Jom kita tengok. Okay, ni aku nak try dia punya starter boleh hidup ke tak boleh hidup. Lepas tu kejap lagi kita tengok minyak hitam ni. Kau tinggi time ni? Alamak, lupa buka kunci. Enjin dah hidup lah. Tinggi ni. Okay, macam tu lah dia punya minyak hitam ni. Puas hati kan. Okay, macam ni yang lebih kurang sedikit sebanyak tentang enjin ni dengan dia punya naiknya minyak hitam kan. Dah okay ni, insyaAllah. Exhaust Zarin. Okay lah exhaust dia ni, lawas, boleh pakai lah. Okay, ni final episode lah untuk enjin ni. InsyaAllah nanti kita akan buat enjin lain pula. Dan mungkin lepas ni spek dia besar sikit kot. Besar banyak. Macam ni lah lebih kurang dia punya spek. Siapa berminat untuk buat spek ni, boleh rujuk dekat video aku lah. Dia pakai
crankcase class 1. Electric starter punya. Tapi dia spek 53. Spek 53 Dream. Jadi dengan cam Tokahi head standard biasalah. Carburetor Wave 125 original. Sini je dulu video aku untuk episod ni. InsyaAllah aku akan sambung dengan episod lain lah. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.